Assalamualaikum dan kembali lagi ke channel White_Smash. Dan hari ni White akan main game Spider. Okay guys, sekarang ni tengah tunggu Spectate lagi. Kufu Panda tengah jadi Spider kali ni. Okay, dia tengah cek mangsa. Kita tengok Adlan. Tu apa benda nama dia ni? Tengah berusaha. Tinggal satu orang je. Lepas tu game akan habis. Cepat cari barang. White pun tak tahulah macam mana ni. 3-4 minit lagi. Dia dapat ke nak buka sorang-sorang? Okay. Ini atas. Oh, dia dah jumpa kunci kuning. Kunci kuning buka kat bawah ke? Oh. Laba-laba tu dia segerak je. Kenapa dia tak ambil budak pin ni? Tak nampak ke? Oh, ada lagi seorang baru masuk. Nama dia Kian 38 Kyler. Oh ya, sebelum kita punya game start, please like, subscribe dan share. Tu ada laba-laba. Okey, dia turun ikut terowong kat benda tu. Oh, dia ambil keselamatan dulu. Safety first kata orang. Ada tak dekat orang? Okey. Masih lagi seorang. Oh tak, lagi seorang masih terselamat. Lagi, okey. Kufu Panda. Dia tengah cari lagi mangsa tapi tak jumpa. Oh, benda tu. Maaf korang yang ni macam lag sikit. Okay guys. Jangan tak bergerak-gerak lagi 2 minit. Cepat. Rasanya warna pink ni akan mati kot. Sebab laba-laba ni dari tadi tunggu. Kan dah kena bunuh. Okey, dia sempat lari. Dia sempat lari sebelum dibunuh oleh laba-laba tu. Okay, kita tengok lagi seorang. Masih lagi kat sini. Oh ya, dia tangga. Okay, Kufu Panda. Dia macam ambil daripada cerita Kufu Panda. Okey, rasanya warna pink akan mati. Okey, kan dia dah mati. Lagi seorang je yang tinggal. Cepat Kian, cepat. Okey, dia dah ambil ladder tu. Dia tinggal pergi letak ke atas. Mungkin ada kunci kat atas tu. Bukan kunci. Apa nama dia? Tak ingat lah apa nama dia. Ni kita tengok mana laba-laba tu. Okay, dia jumpa Kian. Tapi Kian ambil cara berjaga-jaga situ. Tengok. Kalau korang nak elak daripada laba-laba ni, korang sama ada korang duduk sini ataupun dekat tempat yang tadi. Tempat dekat yang budak pink tadi bagi tahu. Duduk tadi. Kalau korang duduk kat sini, dia tak akan dapat tangkap. Lagi seorang je. Tinggal 1 minit. Dia boleh ni. Wah, Kian kata slider come here. Wah, dia cabar. Tengok laba-laba tu tak dapat sebab pandangan dia ada tangga dekat sini.
Nanti bila jadi labah-labah nanti ada tunjuk lah warna purple ke warna pink ke. Rasanya rasanya labah-labah akan menang lah. Sebab tengok pun masa dah nak habis. Pasukan ni tak bergerak-gerak dari tadi. Ini kalau korang siapkan semua tas nak buka pintu ni, nanti korang akan escape daripada labah-labah ni. Okay guys, memandangkan masa pun dah nak tamat. Nampak macam kita akan kalah. Okay. Okay. 3, 2, 1 habis. Okay guys, kita tak boleh spectate. Kita bila tekan play ni nanti dia cakap macam ni sebab nak loading dulu kan map dia. Okay, jom kita start sekarang. Okay, ada 3 orang. White yang budak pink tadi dengan kupu panda yang jadi spider tadi. Kita perlukan ramai lagi orang. Oh, kian 38 Kyler dah masuk. Okay, lagi. Lagi berapa saat lagi? 5, 4, 3, 2, 1. Okay, dan start. Okay, first nanti dia akan tunjuk. Tak silap dia akan pilih dulu kot. Kan dia pilih dulu siapa yang akan jadi spider. Harap-haraplah bukan White lah sebab White tak suka sangat jadi spider ni. Susah tau. Okay. Nampak macam White je. Oh, okay, bukan White. White! Tidak! White jadi spider. Okay guys, White akan jadi spider. Okay, ni story dia. And that's why you never put. Tak sempat nak baca, awak cepat sangat. Okay. Kalau kau nak tahu, s'mores tu macam biskut. Lepas tu tengah-tengah ada marshmallow. Bawah dia pun biskut lah. Oh, dia dengar sesuatu. Uncle Bob dia dengar sesuatu. Rasanya tu spider tu. Okay, buat sikit lah ya. Okay, ni White. Sebab White dah beli tadi. White dia beli dia punya baju lah. Okay, ni lah yang White cakap tadi. Nanti dia ada benda ni. Kalau dia ada benda ni, so susah lah labah-labah tu nak makan kalau orang tu ada dekat tempat ni. Okay, dah start. Jom kita membunuh. Memburu. Tapi kita akan start daripada dekat atas lah. Tengok tu ada orang. Aku rasa ni kian. Tak, tu kupu panda. Okay, jom. Tengok kupu panda dekat mana. Rasanya kupu panda memang dekat sini. Kupu panda. Okay, dia tak ada kat sini. Okay. Itu dah kupu panda. Lari dulu, kejar dulu. Okay, kita naik atas kejar seorang-seorang. Tapi first target adalah kupu panda. Sebab tadi dia punya White. Waktu first round tadi. Waktu White tengah test tadi. Okay, White akan jatuhkan White tadi. White. Supaya nanti bila siapa nanti dia orang tak dapat lah nak naik atas ni. Okay, nak ambil langkah berjaga-jaga. Okay, mari kita letak. Yang paling penting letak kat bawah ni. Okay, jom. Mari kita buat. Ternyata ada orang kat belakang ni. Kan pintu terbuka. So maybe ada orang kat belakang ni ataupun tu bunker dah terbuka kat situ. Diorang dah dapat bom. Wah, cepatnya diorang punya kerja. White tak bunuh seorang pun lagi. Oh, tak dapat tembus.
Ingatkan supaya dia boleh tembus. Okey, ada kufu panda. Ada kufu panda. Ada kufu panda. Okey, kufu panda kena. Kufu panda tak kena. Alah, tak terlepas. Okey, jom. Kufu panda terlepas tadi. Aduh. Okey, cepat cari balik. Mesti ada dekat dalam rumah ni. Pastilah. Okey, kita cari. Kita tutup je pintu supaya nanti nawak macam lambatkan lagi kerja dia orang. Okey, imposter mati. Ni baru first skill ya. Imposter start. Tu. Okey. Oh, ada kufu panda kat bawah. Okey, kita turun dulu. Tentu ada orang kat atas ni. Dia dah jumpa ladder. Okey. Ada orang kat atas ni. Tu ada orang. Ada orang. Aduh. Sorry ya guys. Ni lag sikit. Okay, kita letak balik web tu tadi. Supaya dia orang takkan terlepas daripada genggaman White. Patutnya hari ni ada kawan-kawan White sekali main. Tapi macam dia orang ada masalah sikit. So, sekarang White main seorang. So, yang ni adalah random people lah. Okay, cari. Rasanya dia dekat dalam bunker ni. Mungkin sebab dia orang dah jumpa range kot. Range tak tutup. Oh, belum lagi jumpa range. Okay. White baru first skill. Teruknya White ni. Okay. Mana? Ini lah banyak barang ni tapi dia orang tak ambil. Okay. Jom. Kita naik atas dulu. Contoh dia orang tengah menyorok di sini. Kenapa dia orang tak habis lagi? Okay. Rasanya dia orang tak pergi ke atas ni. Tak ada juga guys. Lama, mana dia orang ni? Aduh, tak jumpa pun. Peliknya. Kita tengok kat depan. Mungkin ada budak baru masuk. Tu dia kufu panda. Dari situ. Aduh, kena stun guys. 20 second. Sebab kufu panda pergi stunkan pergi spray. White guna spray laba-laba. Okay. Oh, rupa-rupanya kufu ada kat atas. Okay. Okay, dah settle naik atas. Kalau belum kat atas, dia turun bawah lah tadi. Dia ikut lubang-lubang tu. Ada orang tak? Dengar pintu terbuka tapi tak ada orang. Pandai. Okay, cepat. Okay, tu, Tihi. Ni player baru. Nak lari ke mana? Aduh, dia dah ada sini. Okey, ni ada tempat nak. Ni tips lah. Kalau nak selamat daripada laba-laba. Nanti laba-laba tak dapat gigit sebab ada benda ni. Nampak tak warna purple ni? Nanti kan terpanjat. Aduh, pandai juga Tehihi. Dia punya nama macam dekat dalam cerita Moana tu. Okay, cepat. Tak ada juga guys. Macam mana ni? Memang salah kalah ni. Memang White akan kalah lah ni. Sebab seorang pun tak dibunuh. Tadi seorang dah dibunuh. Ni Diana, Juliana. Apa semua ni cubalah masuk.
Okey. Tak dapat lari dah ni. Wah. Aduh, dia terlepas. Okey. Ada masa. Itulah gunanya web ni. Supaya mangsa-mangsa kita terkena trap. Lepas tu kita boleh makan terus. Okey. Okey, ada terhihi kat belakang. Apa yang dia tengah buat? Kita tutup pintu dulu untuk tidak melancarkan dia punya perjalanan. Alah, dia dah masuk rumah pula. Dekat sini. Dia keluar lagi. Selalu pemainkan labah-labah ni. Okey. Okey, mesti dia kat atas ni. Tu lah, terhihi. Okey, kita cuba naik atas. Okey, Ella Bella ni dah selamat. Lama mesti ada dekat bawah ni. Cepat. Masa tengah 1 minit 20 saat. Tu ada TCC. Ni yang paling pandai ni. Pandai main. Okey, dia dah buka salah satu shade tu. Sebelah sana dia tadi. Sorry lah guys, ni lag sikit sebab guna phone kan, maklum. Alamak guys, script ni tinggal 1 je. Okey, mesti boleh ni. Hihi, nak lari mana tu? Aduh, terselamat. Ella Bella. Ni mungkin pemain yang antara yang terpro lah. Ella Bella nak lari mana? Matilah. Ella Bella dah mati. Ni baru second kill ya. Okey, 3, 2, 1 dan permainan tamat. Survivors run out of time. Okey, Spider menang kali ni. Maksudnya White hebat. Tak adalah hebat sangat sebab 2 kill je. Okey, dah 4 orang. Tehihi, Doll, Ella Bella dengan White. Okay, kita tunggu lagi. Ramai lagi sikit. Barulah best. Shock. Okay guys, White akan main 2 round lagi. Dan habislah video ini. Okay, 3, 2, 1. Dan start. Harap bukan White lagi lah sebab White pun nak merasa juga dia survivor. Okay guys, dia tengah tengok. Nampak macam bukan White. Sebab White kan dah jadi tadi. Tidak berkemungkinan. Berkemungkinan besar bukan White. Okay. Dan perempuan warna pink ni akan jadi Spider. Okay. White vote skip je. Okay, White dah vote. Tunggu lagi 2 orang. Okay, ini Uncle Bob. Cepat. Sekejap White tulis sini. Vote. Skip. What was that noise? Ini Spider tadi lah macam White cakap tadi. Okay, Uncle Bob tengah cari. Mungkin Uncle Bob ni kena tu makan dengan Spider. Tengok. Muka White dah berubah.
White pun lari pergi ke rumah tidak diketahui. Kan? Okay, but maybe I can find help in there. Okay. White mesti boleh ini punya. Okay. White akan start scoring. Okay, jom. White akan start dengan dari atas dulu. Sebab selalunya kat atas ni banyak lagi barang lah daripada dekat bawah. Okay, ada White jumpa range. Range nak letak kat mana? Range. Alamak. Spider tu datang. Okay. Tak ada nak guna range lagi. Masih terlalu awal. Dia kejar White. Okay. White ambil red key. Atas. Atas ke? Bawah lah kot. Kita mainkan labah-labah tu. Kita pusing balik. Okay. Kita ambil blue pick. Habis. Terhihi. Run terhihi. Lari. Okay. Alamak, dia kejar White. Tolong. Okay. White terselamat. Okay. Bunyi apa tu? Benda tu. Okay guys. Okay. Masih lagi terselamat. Kita kena cari bom apa semua untuk buka dia punya bunker untuk yellow key. Yellow key ni untuk buka itulah. Untuk buka pintu kat belakang tu. Okay, kita cari lah. Tolong. Tidak. White takkan mati. Tidak. Alah. White adalah orang yang pertama dibunuh. Alah, kenapa lah White ni noob sangat. Okay, kita spectate je. Tentu dia dah nak menang. Okay, Ella Bella. Mungkin dia nak balas dendam sebab tadi White kan dah bunuh dia tadi. Okay, Hihi ni pro jugalah. Yoshi. Okay. Doll ni nak buat apa sebenarnya? Cepat Doll. Cepat. Hihi. Yoshi. Cepat. Lagi 3 orang ni. 3 lawan 1. Mungkin 3 akan menang. Nampak tak? Ella Bella ni. Dia jumpa Hihi. Malang sekali Hihi akan mati. Maksudnya Ella Bella ni memang pro pasal lebih nak jadi spider lah. Dia jumpa lagi seorang. Wah, tak perasan dia pun lagi dia seorang. Okay. Bijak jugalah Bella ni. Oh, dia sempat menyelamatkan diri. Yoshi, go. Okay, lagi 2 orang. Ini adalah pengakhiran. Okay, memang sah dia kena bunuh. Dia kena... tak. Dia dah terselamat daripada spider tadi. Okay. Bunker belum buka, Doll. Cari tu. Bom. Asli kena cari kunci hijau tu dulu. Okay, Ella Bella masa dia. Okay. Dia makan Kyoshi. Allah. Tu ada kunci hijau. Pergi cepat, Doll. Ada kunci hijau, Doll. Tu ada ladder. Ladder. Ambil ladder, Doll. Oh, dia nak menyelamatkan diri dulu sebelum kena makan dengan spider. Okay. Dia ambil kesempatan lah. Okay, maaf ya. Sebab ada message tadi. Oh, baru nak tak trap. Rasanya tak perlulah letak trap kat situ kan.
Okey. Lagi 5 minit. Adakah Doll berjaya menghabiskan game ini dengan penamat yang sangat indah? Rika B baru masuk. Okey. Dia kena kejar dengan Ella Bella. Go. Okey. Rika dah jumpa bom. Okey. Ella Bella. Okey. Selamat ni. Alamak. Okey. Doll. Buka cepat. Range lah, Doll. Dah, okey. Mungkin mereka tengah cari Doll. Bukan Doll. Range. Maaf. Dah. Dia terbalik-balik dah cakap. Okey. Rika Bell, cepat. Cepat. Rasanya tak perlulah ambil spray tu kan. Asalnya yang Rika. Okey, Rika dah kena bunuh. Lagi seorang je. Doll. Tapi macam ni, sikit sangat masuk. 3 minit yang tinggal untuk Doll mencari semua bahan untuk membuka pintu belakang. Okey. Kenapa? Mungkin Ella Bella tadi mungkin dia keluar daripada game. Ataupun Ella Bella tak keluar. Mungkin Doll yang keluar daripada game. Mungkin sebab dia takut sangat. Okey, kita ada pemain baru. Duh. Tak tahu nak cakap macam mana. Okey, mestilah kena ramai sikit kan. Tolonglah ramai lagi. Tolong. Okey, masa 4 orang je lah. 4, 3, 2, 1. Harap White bukanlah. Sebab White noob main jadi spider ni. White bukan macam orang lain. Main-main terus tiba-tiba semua dah mati. So macam tu. Gitu. Lemak. White rasa White akan kena jadi ke? Okey. Okey, bukan White. Terhihi jadi spider. Okey. Vote sikit lah. Dah 5 orang. Sebab vote ni dari kata 5 orang, so 5 orang bermain. Okey, lagi 3 orang. Sekejap ya. Vote cakap kat dia orang. Okey, dia orang vote skip. Please vote skip. Okey. Ni cerita macam tadi lah. 30 minutes later. Yang peliknya kenapa Uncle Bob ni pergi cek. Sedangkan dia kata tak ada apa-apa kat situ. Cok. Ron. Okey. Uncle dia dah mati dah. Ada ke laba-laba besar macam tu? Kalau ada, komen kat bawah. Okay, maybe I can find help in there. Okay. Mungkin ada pertolongan lah kat dalam rumah ni. Okay. Ada 10 minit je. Kita mesti boleh. Alamak, White yang cari kat bawah lah. Kita tutup pintu dulu. Bagi melambatkan lagi kerja si laba-laba tersebut. Alamak, aku takut. White takut. Ada tiba-tiba dekat luar. Alamak, dia dah start dah. Aduh. Okay, White kena cepat. White jumpa bom. C4 nama dia. Wah. C4 nampak? Sabar. Dia dekat bawah. Alamak, leg.
Alah, awak cuci mati je. Kenapa awak selalu mati dulu? Tembus dekat tu. Okay guys. White terus mati. Belum apa lagi start. White dah mati. White dah mati. Kita tengok. Ella Bella. Oh, tadi Ella Bella jadi itu. Mungkin kali ni Hihi akan menang. Sebab dia kan tadi cepat sangat nak bunuh orang. Kalau korang nak main dengan White, sila bagi nama korang, nama Roblox korang dekat komen. Tapi please subscribe dulu supaya White boleh friend lah korang dekat Roblox. So White rasa sampai sini saja video kali ni. Jumpa korang video akan datang. Bye. Assalamualaikum.